Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hari ini 11 Jun 2025. Semakan terkini menunjukkan masih ramai yang belum menerima bayaran bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, bagi bulan Jun 2025. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saluran Bantuan MY. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng supaya tak terlepas maklumat terkini. Untuk bulan ini, agak berbeza dengan bulan-bulan sebelum ini. Kalau sebelum ini, ada kawasan yang mula terima bayaran seawal 4 hari bulan, tapi untuk Jun 2025, ramai yang masih belum menerima bantuan. Antara sebab utama adalah kerana penyaluran wang dari ibu pejabat JKM ke peringkat daerah masih belum selesai. Bila duit belum disalurkan ke JKM daerah, proses agihan kepada penerima juga tidak boleh dijalankan. Ada segelintir kawasan yang sudah mula terima, tetapi majoriti kawasan lain masih belum dapat bayaran. JKM sendiri mengesahkan bahawa banyak daerah belum terima peruntukan daripada HQ untuk bulan Jun ini. Buat masa ini, dijangkakan bayaran hanya akan dibuat sekitar pertengahan bulan Jun, atau mungkin juga pada hujung minggu ini. Jadi kepada penerima yang masih belum terima, jangan panik, bukan anda seorang. Ramai lagi yang masih menunggu. Untuk dapatkan tarikh bayaran yang lebih tepat, anda dinasihatkan untuk hubungi terus pejabat JKM yang berhampiran. Sebagai info tambahan, terdapat pelbagai jenis bantuan bulanan disalurkan oleh JKM seperti Bantuan Warga Emas, Bantuan Kanak-kanak, Allowance OKU, Bantuan AM Negeri dan Persekutuan. Untuk semakan lanjut atau permohonan, boleh layari laman web rasmi di bantuanjkm.jkm.gov.my. Permohonan boleh dihantar secara dalam talian. Tapi ingat, selepas hantar permohonan online, anda perlu hadir ke pejabat JKM dalam tempoh 14 hari untuk lengkapkan proses permohonan. Proses ini termasuk serahan dokumen, verifikasi, temuduga dan sebagainya. Contohnya, bagi bantuan warga emas, jumlah bantuan yang disalurkan adalah sebanyak 600 RM sebulan kepada mereka yang layak. Sebagai rumusan, bayaran bantuan JKM bagi bulan Jun 2025 ini memang dijangka lewat. Mungkin akan selesai pertengahan bulan atau penghujung bulan Jun. Tapi kemungkinan besar, bayaran akan mula disalurkan sekitar minggu ini juga. Sekali lagi, untuk maklumat yang paling tepat, anda disarankan hubungi pejabat JKM terdekat. Itu sahaja perkongsian dari Bantuan MY kali ini. Jika ada sebarang soalan atau nak kongsi maklumat, boleh tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.